bila Hana nak macam ni? Pasal aku beranakkan Raika pun kau antara orang pertama yang dukung dia. Tak, kalau betul Hana nak bisnes, abang boleh modalkan. Yang peluk dia, yang pegang dia kau tau. Mana datangnya ayat-ayat manis. Aku nak jadi kau yang baik je. Macam-macam dah aku tolong. Aku tolong kau buat tu, aku tolong kau buat ni. Last-last aku kena balik. Hana ingat Armin tu nak sangat dekat Hana. Dia nak Hana sebab Hana tu janda. Okay, salam semua. Kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Bahagia Yang Tertangguh episod ke-23. Jadi kalau korang tengok dalam episod kali ini, Hana dia ada sikit lah ada pertelingkahan dengan housemate dia, Alia. Housemate ke Alia ni? Sebab Alia dah termakan kata-kata Azrin, yang mana Azrin tuduh lah punca mak si Azrin ni masuk hospital adalah kerana Hana. Hana ni itulah macam mana Alia ni dia boleh percaya orang yang baru dia kenal lah. Kita boleh kata banding dengan orang yang dah lama stay dengan dia, iaitu Hana. Dia boleh percaya kat Azrin pula. Lepas tu dalam episod yang sama juga, Zakwan rasanya sebab dia ada tekanan dekat rumah lah kot. Sebab Kak Ju ke Saleh ke Kak Ju ke mula dah mengata Azrin. Tapi Zakwan ni dia nak mempertahankan Azrin, tapi dalam masa sama dia ni macam hilang punca ni lah, punca kewangan lah kot. Jadi dia masih nak berbaik-baik dengan Hana. Rasa macam nak get back together lah dengan Hana, tapi Hana tak boleh tengok apa yang Zakwan dah pernah buat, sampai kena jual kereta, lepas tu nak mungkin rumah pun nak kena bagi sekali dekat Zakwan ke. Lala kena makan penampur dengan Hana. Patutnya Hana dah lama tamparkan si Zakwan ni supaya dia sedar yang betapa dia ni seorang suami yang tak berguna. Agak dapat beri zuriat anak aje, itu pun tak berapa nak menjaga sangat. Okey, jumpa lagi.